Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membuat persembahan tugasan 2 PMMB 1104 iaitu kesusasteraan dan kebudayaan Melayu. Jadi saya akan mengaplikasikan asas-asas kritikan sastra terhadap hasil karya sastra. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Jadi nama saya Nur Huzairah binti Fazli dari kelas Bahasa Melayu. Saya juga merupakan PPISMP ambilan Ogos 2024-2029. Baiklah, jadi tajuk cerita buku cerita yang saya akan kritik ni ialah Luqman dan Kata-Kata Ajaib. Buku cerita ini merupakan sebuah cerita kanak-kanak yang dihasilkan oleh rakan kelas saya iaitu Nur Fakihah Kristina binti Muhammad Nawi. Jadi tema ini sangat sesuai untuk diberikan kepada kanak-kanak. Jadi mereka akan membesar dengan nilai murni dalam komunikasi harian mereka. Bak kata peribahasa, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan watak-watak yang ada di dalam cerita yang bertajuk Luqman dan Kata-Kata Ajaib. Jadi, watak utama dalam cerita ini Luqman. Luqman ni merupakan kanak-kanak yang berumur 9 tahun. Dia mempunyai sifat yang kurang adab. Dia berubah menjadi sopan setelah dia menggunakan kata-kata ajaib. Jadi watak utama ini disokong oleh beberapa watak sampingan yang memainkan peranan penting dalam perkembangan cerita ini. Yang pertama kita ada Ibu Luqman. Ibu Luqman ni seorang yang penyabar dan penyayang serta dia selalu memberi nasihat kepada Luqman anaknya. Yang kedua kita ada Amir. Amir ni yang merupakan rakan sekolah yang dibantu oleh Luqman. Yang ketiga, Ali dan Bakri. Ali dan Bakri ni rakan yang bergaduh dan didamaikan oleh Luqman. Dan yang terakhir, Aisyah. Aisyah ni merupakan adik Luqman yang turut menerima kebaikan daripada perubahan abangnya. Jadi, watak-watak ini memainkan peranan masing-masing untuk menjadikan cerita ini lebih menarik. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan secara ringkas mengenai sinopsis cerita yang bertajuk Luqman dan Kata-Kata Ajaib. Jadi cerita ini dia mengisahkan Luqman, seorang budak lelaki yang berumur 9 tahun yang peramah dan suka bermain tetapi sering bercakap tanpa berfikir dan menggunakan kata-kata kasar. Walaupun sering dinasihati oleh ibunya, Luqman tidak begitu peduli. Jadi pada suatu hari selepas ibunya menegur tentang nada kasarnya, Luqman mula menyedari kuasa kata-kata baik. Dia mula belajar bercakap dengan sopan di rumah dan juga di sekolah. Apabila melihat rakan terjatuh atau bertengkar, Luqman menggunakan kata-kata yang lembut untuk membantu dan mendamaikan mereka. Jadi perubahan sikapnya menjadikan suasana di sekeliling lebih harmoni. Cerita ini menonjolkan bagaimana kata-kata yang baik bukan sahaja menggembirakan orang lain, tetapi juga menjadikan kita lebih dihormati dan disayangi. Luqman akhirnya berjanji untuk sentiasa menggunakan kata-kata ajaib dalam kehidupan seharian. Kita beralih pula kepada asas kritikan sastra iaitu ciri kritikan. Ciri kritikan ini terbahagi kepada 5. Yang pertama, kritikan teguran. Yang kedua, kritikan saranan. Yang ketiga, kritikan penganalisan. Yang keempat, kritikan pendekatan. Dan yang terakhir, yang kelima, kritikan
penilaian. Jadi saya akan terangkan serba sedikit secara ringkas mengenai kritikan-kritikan ini. Jadi yang pertama, kritikan teguran. Kritikan ini berbentuk teguran. Biasanya kita menegur kelemahan dan kekurangan dalam sesuatu karya. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk kita membaiki apa yang kelemahan yang ada di dalam buku cerita tersebut. Yang kedua, kritikan saranan. Kritikan saranan ini kita memberi idea ataupun cadangan untuk penambahbaikan terhadap sesuatu aspek dalam sesuatu karya. Yang ketiga, kritikan penganalisan. Kritikan penganalisan ni dia melibatkan analisis terhadap isi, tema, watak, gaya bahasa dan sebagainya. Kita akan menganalisis secara mendalam dengan lebih mendalam lagi. Yang keempat, kritikan pendekatan. Jadi kritikan pendekatan ini merujuk kepada penggunaan pendekatan tertentu seperti pendekatan moral, psikologi atau sosiologi dalam menganalisis karya. Yang kelima, yang terakhir, kritikan penilaian. Kritikan ini memberikan penilaian terhadap mutu dan keberkesanan karya secara keseluruhan sama ada dari segi mesej, gaya penyampaian dan juga nilai estetika. Seterusnya, kita pergi kepada asas kritikan sastra. Saya telah fokuskan 3 ciri kritikan. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut kepada kamu semua. Jadi kritikan yang pertama ialah kritikan teguran. Kritikan teguran ini bermaksud kritikan yang berbentuk nasihat atau pandangan untuk memperbaiki sesuatu kelemahan atau kekurangan. Jadi tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk kita menegur secara membina agar ada penambahbaikan di dalam sesuatu sastra. Jadi contoh dia, tulisan kamu bagus tetapi cuba gunakan tanda baca dengan lebih betul supaya mudah difahami. Jadi kritikan yang kedua ialah kritikan penganalisan. Kritikan ini bermaksud kritikan yang dibuat berdasarkan pemerhatian terperinci diikuti dengan huraian dan kupasan fakta atau unsur tertentu. Tujuan dia untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan berdasarkan kriteria tertentu. Contoh dia, cerpen ini mengandungi tema kasih sayang yang jelas, namun plotnya kurang kemas kerana peralihan babak yang mendadak. Kritikan yang ketiga ialah kritikan teguran. Jadi kritikan ini bermaksud kritikan yang mengandungi penilaian atau penghakiman terhadap hasil karya atau sesuatu perkara. Kritikan ini selalunya dengan menggunakan skala piawan atau kriteria tertentu. Tujuan dia untuk memberikan nilai terhadap mutu atau kebersanan sesuatu. Contohnya, karangan ini berada pada tahap sangat baik kerana menepati format, bahasa gramatis dan isi yang mantap. Sekarang saya akan kaitkan 3 ciri tersebut dengan buku yang bertajuk Luqman dan Kata-Kata Ajaib. Jadi kita pergi kepada kritikan yang pertama iaitu kritikan saranan. Kritikan ini memberikan cadangan atau pujian terhadap kekuatan sesebuah karya. Dalam cerita ini terdapat beberapa aspek yang boleh dipuji. Pertama, cerita ini sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana bahasanya mudah dan senang difahami. Kedua, jalan ceritanya juga teratur, bermula dengan masalah, kemudian menunjukkan perubahan sikap utama dan diakhiri dengan penutup yang menggembirakan. Dari segi mesej utama, cerita ini menekankan kepentingan menggunakan kata-kata yang sopan dalam kehidupan seharian.
Selain itu, dalam buku cerita ini juga terdapat nilai-nilai murni yang jelas seperti hormat menghormati orang tua, meminta maaf dan juga tolong menolong. Sebagai contoh, watak Luqman pada mulanya berkata, "Ibu, saya nak makan sekarang." Tetapi selepas dinasihati, dia mula bercakap dengan lebih sopan. Contohnya seperti, "Ibu, boleh saya makan sekarang? Tolong." Jadi keseluruhan cerita ini sangat baik untuk membentuk akhlak dan juga penggunaan bahasa sopan dalam kalangan kanak-kanak. Kita pergi kepada kritikan yang kedua, iaitu kritikan teguran. Jadi cerita ini menunjukkan perkembangan watak utama Luqman yang pada mulanya sering bercakap kasar, namun secara berperingkat dia berubah menjadi lebih beradab dan juga sopan. Pada pemerhatian saya, buku cerita ini mempunyai rentetan plot yang sangat bagus untuk kanak-kanak fahami. Jadi nasihat daripada Ibu Luqman ni memberi kesan yang sangat besar terhadap perubahan tingkah lakunya. Setiap babak dalam cerita ini sama ada di rumah, di sekolah atau ketika Luqman berada bersama-sama dengan adiknya Aisyah. Jadi dia menjadikan titik perubahan penting bagi Luqman. Melalui pengalaman sosial ini, Luqman belajar meniru tingkah laku baik setelah melihat kesannya kepada orang sekeliling. Saya bagi contoh, apabila Luqman ni bercakap kasar dengan ibunya ni mungkin tidak berpuas hati. Jadi telah menimbulkan suasana yang negatif. Tapi bila Luqman ni membuat perkara yang baik, dia telah mewujudkan suasana yang positif kerana orang di sekelilingnya gembira. Jadi keseluruhan cerita ini memberi teguran secara halus dan berkesan serta menekankan bahawa kata-kata ialah alat penting dalam membina hubungan yang harmoni. Kita pergi kepada kritikan yang terakhir, iaitu kritikan penganalisan. Jadi untuk kritikan penganalisan ni, kita menilai karya berdasarkan pemerhatian yang mendalam serta kupasan terhadap isi dan mesejnya. Bahasa yang digunakan dalam cerita ini adalah mudah dan ringkas, sangat sesuai untuk pembaca peringkat awal seperti kanak-kanak. Jalan ceritanya pula tersusun dengan baik, dimulakan dengan masalah, kemudian perubahan sikap dan ditutup dengan penutup yang menggembirakan. Jadi mesej utama cerita ini sangat jelas, iaitu tentang kepentingan penggunaan kata-kata sopan dalam kehidupan seharian. Watak Luqman menunjukkan perubahan yang positif yang membolehkan menjadikan contoh kepada para pembaca. Cerita ini juga memberi kesan emosi yang positif, terutamanya apabila nilai-nilai murni disampaikan secara berkesan. Antaranya seperti menghormati orang tua, meminta maaf dan membantu rakan serta ahli keluarga. Jadi keseluruhan cerita ini sangat sesuai dijadikan bahan bacaan dan didik hibur untuk kanak-kanak sekolah rendah. Contoh yang saya boleh kaitkan di dalam buku cerita Luqman dan kata-kata ajaib ni adalah dalam satu bab-bab, Luqman ni berasa gembira apabila melihat kata-katanya berjaya menenangkan rakan-rakan yang bergaduh. Jadi ini akan memberikan emosi yang gembira kepada pembaca juga. Seterusnya, saya ingin berkongsi beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh memperkukuhkan lagi cerita ini. Jadi, pertama, kita boleh tambahkan konflik yang lebih mencabar. Sebagai contoh,
akibat penggunaan kata-kata yang kasar, Luqman mungkin dimarahi guru atau dijauhi rakan. Ini akan menimbulkan kesan emosi yang lebih mendalam dan benar-benar menghayati perubahan sikap Luqman. Kedua, kita boleh lanjutkan babak penyelesaian masalah. Jadi cerita ni boleh menunjukkan bagaimana Luqman membantu rakan menyelesaikan konflik dengan lebih kreatif, bukan sekadar menasihati. Jadi ini akan menyerlahkan lagi kebijaksanaan dan kematangan wataknya. Jadi mungkin kebijaksanaan Luqman dalam membuat keputusan akan mempengaruhi kanak-kanak yang membaca cerita ini. Akhir sekali, perkembangan emosi Luqman boleh diperkaya. Contohnya, tunjukkan bahawa Luqman ni berasa bersalah, menyesal atau takut kehilangan rakan. Unsur ini dapat meningkatkan empati pembaca dan menjadikan cerita lebih menyentuh hati. Jadi, bagi pendapat saya dengan penambahbaikan ini, cerita ni akan menjadi lebih menarik, berkesan dan memberikan impak yang lebih kuat kepada pembaca. Jadi kita telah sampai ke penghujung persembahan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan dengan buku cerita rakan sekelas saya iaitu Nur Fakihah. Secara keseluruhannya, cerita Luqman dan kata-kata ajaib ini merupakan bahan bacaan yang sesuai dan bermanfaat kepada kanak-kanak. Cerita ini bukan sahaja menyampaikan moral yang jelas tetapi juga membentuk sahsiah pembaca melalui perubahan positif watak utamanya. Seperti yang kita tahu, watak Luqman ni daripada bercakap kasar mula berubah secara perlahan-lahan kepada seorang budak yang sangat baik, menghormati orang tua dan sebagainya. Jadi dengan gaya bahasa yang mudah dan jalan cerita yang tersusun, nilai-nilai murni seperti kesopanan, meminta maaf dan tolong menolong dapat disampaikan dengan berkesan. Jadi nilai-nilai murni ini akan memberi impak yang positif kepada pembaca, bukan sahaja kepada kanak-kanak tetapi untuk kepada semua individu yang membaca buku cerita ini. Walaupun cerita ini sudah baik, tetapi mestilah ada beberapa penambahbaikan yang boleh kita tambah untuk menjadikan jalan cerita ini dengan lebih menarik dari segi konflik, watak dan gaya penceritaan, boleh menjadikannya lebih menarik dan memberi impak yang lebih mendalam kepada pembaca. Itu sahaja persembahan saya. Sekian, terima kasih.